Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hai hampa semua. Hai. Ni macam mana puasa? Lancar tak? Tak lancar tak tahu lah. Jangan tak puasa berdosa je. Berdosa tau. Betul lah aku ni orang Kedah. Sebab tu aku cakap macam bahasa Kedah. Buat orang Indonesia yang tengok video ni, saya ucapkan selamat berpuasa kepada selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang berapa hari yang akan lalu nanti. Okey. Sebenarnya tujuan aku ni buat video ni sebab aku nak beritahu hampa ada satu aplikasi yang boleh membantu hampa untuk tengok sebuah planet ataupun angkasa, tapi untuk racing kali ni hanya planet saja, bukan untuk angkasa. Nanti kalau angkasa ni aku akan buat video lain pula. Lah ni aku nak bagi tahu hampa sebuah aplikasi. Nah, aplikasi dia bukan ni tau, bukan dia. Ni bukan dia. Ni dia tengok Google bumi saja, tapi ni aplikasi dia, nama dia Starcard. Ni macam planet Zuhal tu. Di sini kita akan tekan tu. Okey, sebelum tu hampa boleh buang sampah-sampah yang ada kat telefon hampa tu. Kalau ada orang takut saya takut ketat. Aku bukan nak tunjuk-tunjuk, tapi aku buat video ni untuk bagi tahu hampa aplikasi dia. Di sini dah banyak. Tapi kita tekan Explorer mode. Di sini ditunjukkan bumi kita, bumi. Di sini kita boleh tengok bumi kita. Tapi tak boleh search. Tak boleh search nak tengok apa tempat ni. Cuma bumi je. Sekarang kita ke 9 dah masih gelap ni. Tapi matahari juga kat sini dah terang. Tapi kalau di sebahagian ni dah gelap, dah malam pun. Di sini tengah siang kan, cuba tengok jam kat atas tu. Ni jam 9.23 pagi. Tu matahari ni berada di situ. Okey, ni bumi. Ni adalah matahari. Ini adalah matahari kita. Aplikasi dia lah. Aku nak tunjuknya kat hampa ni. Okey, matahari kita ni warna-warna kuning dah. Aku duk ingat macam bunga matahari lah, silap kata macam bunga pula dah. Okey. Ni kalau apa tengok ni matahari dah. Dia warna macam tu, merah, kuning, oren. Dia campur-campur lah. Tapi suhu dia panas je. Panas sampai sini pun panas, aku pegang sampai terbakar oleh kulit. Sampai demam dulu tu, panas. Okey, ni bahagian matahari. Ni utari. Salah, ada kesilapan. Ni adalah planet utari. Planet yang dekat dengan matahari. Paling dekat lah. Suhu dia panas juga. Nama pun dekat dengan planet matahari. Bumi je dengan matahari pun panas tak mana-mana. Tak apa, dekat. Ni dia jadi macam bulan lah. Tapi bukan bulan lah. Ni utari dia macam tu lah, macam hitam-hitam lagi. Ni planet utari. Ni adalah planet Zurah. Planet kedua terdekat dengan matahari. Kalau Zurah, kalau tengok dalam buku dia tu ni. Kalau Zurah, kalau pun tengok dalam buku dia warna oren. Tapi kalau tengok asli dia tu ni lah. Dia macam kosong, macam apa? Macam simen, lantai tu lah. Bentuk dah. Dan bumi kita dah tengok lah tadi. Okey, ni planet Marikh. Bukan orang putih sebut Mars. Dia lagu ni lah, planet ni dia macam ada pasiak-pasiak, padang pasiak. Tapi aku tak tahu lagu mana. Cuma dia warna dia campur macam ni. Tapi aku tak tahu suhu dia macam mana. Tapi jauh juga lah dalam matahari. Okey, ni adalah planet Zuhal. Untuk kalian, untuk penonton korang, hampa semua, aku kalau video aku buat sikit yang pendek sebab aku nak kena ringkaskan sebab aku ada kerja lagi. Ni adalah planet. Aku planet Zuhal lah, nama dia planet Mushtari. Mushtari. Orang kata Mushtari ni pelindung pada bumi sebab dia boleh memesong objek daripada langgar bumi dengan graviti dah. Jupiter tu bukan Zuhal dah, tapi Mushtari. Ni satu ni adalah Zuhal. Tadi ada kesilapan. Jauh juga no.
Kat sini adalah planet Zuhal. Dia macam ada bukan gelombang, dia macam ada tempat macam dia tu. Aku tak tahu lah planet ni aku ni. Ni dia dekat jauh lah pada matahari. Dia macam kapal makhluk asing nak lah. Dah, tapi dia macam ni juga lah. Tapi planet Venus tarik dengan matahari ni dia dekat. Kan ni planet Zuhrah tadi. Okey, ni adalah planet ke-7 adalah matahari. Planet tu bernama Uranus. Uranus. Dia paling jauh lah. Dia sama macam Zuhal tau. Dia masih ada tempat tu macam kapal. Tapi dia besar sikit lah. Cuma aku tak tahu lah ke mana sebab dia warna biru. Dia macam ada ayak. Bukan warna ayak, bukan ayak tau. Dia planet Neptune dengan planet Uranus dengan Neptune dia warna sama lah. Cuma ni dia biru muda sikit. Okey. Dia lagu ni yang betul lah. Ni adalah planet Neptune. Oh, ada kesilapan teknikal. Kesilapan. Terus aku akan skip dulu. Ni adalah planet Neptune. Planet yang sama dengan Uranus. Dia warna jumlahnya ni je. Dia warna biru terang. Biru terang. Biru muda. Dan boleh kata kalau kita duduk kat sini, kita jangan nampak matahari lah. Tapi matahari duduk jauh sana. Dia paling jauh dari matahari. Tapi aku tak tahu lah makhluk kau 3 tahun tu. Aku tak tahu. Nah, di sini ada planet Pluto. Pluto aku tak tahu dia planet ke apa, aku tak tahu. Ni planet Pluto, tapi aku tak tahu lah ni planet ke apa, aku tak tahu. Tapi dia pun dalam ni dalam sesurai dalam buku kita tak ada planet Pluto. Tapi ni aku sebab reaction lah. Nama dia reaction. Sistem suria kita tengah reaction. Dah ni planet Pluto je pada pasir. Tapi aku tak tahu lah macam planet ke tak. Tapi dia ada. Kat sini nampaknya macam bulan kot. Tapi dia bukan bulan lah. Nah, tapi dia paling jauh. Kita takkan nampak matahari kan ni. Yang last satu ni bulan. Bulan bukan planet lah. Aku nak ada. Nah, kat sini kan boleh tengok. Ni adalah planet utarik macam tadi lah. Ni beza utarik dengan bulan adalah. Nah, kalau bulan dia ni adalah bulan. Tapi ni bukan planet. Bulan bukan planet lah. Aku tak tahu lah apa. Tapi bulan ni bukan planet. Sebenarnya matahari tu bukan planet tau. Matahari tu bukan planet sebenarnya. Matahari bukan planet. Di sini bulan melindungi apa? Okey, ni adalah bumi kita. Dekat je bumi bulan. Tak beza tak jauh. Matahari kita yang paling panas. Okey, ni matahari kamu tahu. Matahari ni bukan planet ni. Dia bukan planet. Dia macam pok atau dia bukan planet. Dia jadi seperti matahari. Maksudnya dia matahari ni dia tentukan waktu siang dan malam kan. Sebenarnya yang pemisah antara siang dan malam adalah bulan. Kalau bulan duduk kat satu tempat, maknanya malam. Tapi kalau bulan tak ada, maksudnya pagi. Pemisah dia. Tapi sebenarnya pemisah dia tu bukan bulan saja, tapi bumi dia pusing. Bumi dia pusing.
Okey, setakat dulu video untuk kali ini. Aku ucapkan terima kasih untuk korang, untuk apa semua yang tengok video ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.